Tahukah anda di Malaysia sekitar 18 orang diisytiharkan bankrupt setiap hari? Dan yang paling membimbangkan, hampir 60% peningkatan kes melibatkan golongan bawah umur 30 tahun. Ramai anak muda terjerat dengan hutang akibat kos sara hidup yang makin tinggi, gaya hidup mewah serta kemudahan ansuran dan kad kredit yang nampak mudah tapi sebenarnya berisiko. Bila hutang tak dikawal, kewangan jadi tertekan dan masa depan pun tergadai. So, kalau anda nak elak bankrupt di usia muda, ini 5 tips penting yang anda wajib tahu. Sebelum masuk apa-apa jenis pinjaman, ada satu soalan penting yang anda kena tanya diri sendiri. Hutang ni betul-betul perlu ke? Pinjaman sepatutnya dibuat untuk perkara produktif, bukan semata-mata nak ikut gaya hidup. Anda kena faham betul-betul tentang faedah, tempoh bayaran dan kesan hutang terhadap kewangan jangka panjang. Berhutang tu tak salah, tapi kena disiplin. Bayar ansuran ikut masa dan elakkan hutang untuk barang mewah yang nilainya cepat jatuh. Pinjaman seperti perumahan atau pendidikan mungkin ada manfaat, tapi mesti kena ikut kemampuan bayar balik. Kalau nak elak muflis, ambil serius perkara ini sebelum buat pinjaman, iaitu jumlah pinjaman, kadar faedah, tempoh pinjaman dan risiko pinjaman seperti penalti penulasan awal, cas tersembunyi dan yuran tambahan. Next, jangan terikut-ikut dengan budaya flex. Sekarang ni, tanpa sedar, ramai antara kita yang buat keputusan kewangan sebab pengaruh media sosial. Bila kita tengok orang lain bercuti, tukar telefon baru atau beli barang mahal, kita pun rasa nak ikut. Tapi realitinya, hidup yang dipamerkan dekat media sosial tu tak semestinya gambaran sebenar kewangan mereka. Cuba kekalkan gaya hidup sederhana. Bezakan antara keperluan dan kehendak. Telefon baru memang seronok, tapi kalau yang lama masih boleh guna, tak salah untuk tunggu dulu. Ingat, lebih baik hidup sederhana sekarang daripada menanggung hutang bertahun-tahun nanti. Kalau anda kerja keras tapi duit tetap tak cukup, mungkin masalahnya bukan gaji, tapi cara urus duit. Sebab tu, penting untuk mula belajar asas pengurusan kewangan seperti buat bajet, urus hutang, simpan duit dan pelaburan. Ilmu ni jarang diajar secara formal, tapi sangat penting untuk kelangsungan hidup. Anda boleh mula dengan cara mudah seperti baca buku, dengar podcast atau join kelas online. Lagi awal anda faham kewangan, lagi besar peluang untuk elak masalah di kemudian hari. Sekarang, cuba bayangkan kalau tiba-tiba hilang kerja atau masuk hospital. Duit nak ambil daripada mana? Sebab itulah dana kecemasan sangat penting, terutamanya untuk anak muda. Simpanan ni boleh jadi penyelamat bila berlaku perkara yang tak dijangka tanpa perlu buat hutang baru. Tak perlu simpan banyak terus. Mulakan dengan sedikit setiap bulan, yang penting konsisten. Lama-lama simpanan ni boleh bagi anda rasa lebih tenang dan selamat. Semua tips tadi takkan jadi kalau anda tak rancang perbelanjaan dengan betul. Utamakan dulu perbelanjaan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pengangkutan. Lepas tu, barulah fikir perkara lain. Anda kena tahu berapa duit masuk dan ke mana duit keluar setiap bulan. Bila ada bajet yang jelas, anda lebih mudah untuk kawal perbelanjaan dan elak pembaziran. Bajet bukan untuk menyekat hidup, tapi bantu hidup jadi lebih teratur. Kalau anda dah mula buat banyak pinjaman atau pernah jadi penjamin, ambil masa semak status kewangan anda. Anda boleh cek melalui laman web Jabatan Insolvensi Malaysia MDI dengan bayaran RM10 je. Kalau ada masalah hutang dan rasa tak mampu nak urus sendiri, hubungi AKPK untuk bantuan dan penyelesaian terbaik. Jangan takut untuk bertindak. Lagi cepat kita urus, lagi cepat kita bebas daripada masalah hutang. Disiplin urus kewangan hari ini akan menentukan kestabilan masa depan anda. Cuba kongsi pengalaman anda urus kewangan dengan bijak di ruangan komen dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel Direct Lending untuk lebih banyak tips kewangan.